Cikgu dengan ini merasmikan Majlis Penutup Khatam Al-Quran peringkat sekolah. Selamat sejahtera salam TV PSS SKTV. Bersama saya Jefferson Steven Ana Jabal dalam liputan berita terkini dari TV PSS SKTV bagi versi bulan Mac 2025. Saya akan melaporkan program yang berlangsung di pentas utama SK Tangga Batu. Pada hari ini bersamaan dengan 27 Mac 2025 sekitar jam 11 pagi bermulanya Majlis Khatam Al-Quran peringkat SK Tangga Batu. Program ini disusuli dengan majlis penutupan Ihya Ramadan di tempat yang sama. Antara objektif program ini diadakan adalah bertujuan meningkatkan penghayatan Ramadan dalam kalangan warga pendidik dan murid-murid yang beragama Islam khususnya. Murid dapat mengisi aktiviti kerohanian sepanjang bulan Ramadan, melahirkan kecintaan yang mendalam terhadap amalan ibadah di bulan Ramadan, dan menambah pengetahuan murid tentang ibadah puasa serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Bersama dengan saya, Ustaz Abdul Rahim bin Abu Talib selaku pengurus program sepanjang Ihya Ramadan. Selamat pagi Ustaz, saya nak ajukan beberapa soalan kepada Ustaz. Bagaimanakah sambutan program Ihya Ramadan 2025 di SK Tangga Batu? Baik, selamat pagi. Alhamdulillah, program Ihya Ramadan pada kali ini sambutannya amat memberangsangkan, mendapat sambutan di kalangan murid dan guru-guru. Baik, terima kasih Ustaz. Apakah program yang telah diadakan sepanjang program Ihya Ramadan diadakan di SK Tangga Batu? Okey, baik, untuk program Ihya Ramadan pada kali ini kita akan mengadakan program Tadarus Al-Quran, literasi Iqra dan juga beberapa pertandingan seperti pertandingan azan, pertandingan iqamah, pertandingan hafazan surah dan juga pertandingan tulisan khat. Baik, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya. Apakah harapan Ustaz untuk program ini pada masa akan datang? Harapan saya program ini akan dapat dilaksanakan lagi pada masa akan datang dan kita akan cuba perbaikilah mana kekurangan pada tahun ini, dan pada masa akan datang kita akan cuba tambah lagi pelbagai aktiviti yang menarik supaya dapat memupuk semangat kepada murid-murid SKTV. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Damia Auni ingin melaporkan program yang berlangsung di dataran Perhimpunan SK Tangga Batu sekarang. Hari ini 28 Mac 2025, hari Jumaat sekitar 11 pagi berlangsungnya program Salam Restu Aidilfitri. Kelihatan para pentadbir dan para guru memberikan sumbangan duit raya pada murid-murid yang hadir pada hari ini. Saya di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada para penonton TV PSS SK Tangga Batu. Semoga Aidilfitri kali ini lebih bermakna.